Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita berada di Surau Al-Qudus. Surau Al-Qudus. Haji, ombo sedaknya Haji. Dah. Siapa pagi ni? Daripada Syaburi. Daripada Syaburi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat. Tu dia. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada orang infak makan di Surau Al-Qudus. Ni dia. Menunya nasi ayam. Allahumma salli ala Muhammad. Dedeh pun ada, apa pun ada. Tengok ni. Okey. Terima kasih tengok ni. Okey, ingat. Okey, terima kasih. Kita doakan orang yang infak ni semoga Allah limpah rezeki yang halal bagi ni. Yang barakah yang berganda-ganda. Cik Kemal, apa khabar? Lama tak jumpa Cik Kemal. Sihat ni? Alhamdulillah, syukur. Jumpa ambil infak orang infak. Ni sahabat lagi lah, orang lama tak jumpa ni sahabat ni. Allah SWT apa khabar? Alhamdulillah, jumpa ambil makan tu. Okey. Ada lagi tu rezeki, ada kuih lagi ada. Inilah rezeki hari Jumaat. Ada orang infak. Selain dia makan, minum pun ada. Allah. Saya dari mana? Dari tempat kerja. Kerja mana? KPM. Mana? KPM. 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 Ya? Kapal. Ada lagi, okey. Memang biasa sebenarnya kat sini lah. Selalu putra ni. Hari ni rasa kat sini. Kita ada makan. Syekh! Lama tak jumpa Syekh. Tu sahabat tu. Okey. Tengok ni. Kita makan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita live TikTok ni. Ini orang buat Al-Qudus ni. Tengok. Ini kalau tak ada ni patah hujan kita. Tengok Abang Haji ni. Abang Haji makan. Semangat. Nampak sedap ni. Nampak sedap Nampak dah sedap, makan memang lagi sedap. Kita doakan orang yang infak ni semoga dilimpah rezeki yang halal dan barakah, dilipat ganda-gandakan lagi. InsyaAllah minggu-minggu akan datang akan infak lagi. Kita harap ramai lagi para pengimpak. Kalau nak infak boleh infak di Surau Al-Qudus. Hari Jumaat kita ada air balang. Hari ni ada makan nasi ayam. Tu dia. Rezeki kongsi-kongsi sama-sama. InsyaAllah hari ni kita tak ada kuliah. Tak ada tazkirah hari ni Okay, untuk sekadar ni saya end live dulu. Saya nak masuk ke dalam. InsyaAllah kita doakan semoga Surau Al-Qudus sentiasa menempati hati. Saya nak kongsi juga. Kat sini kita ada sahabat kita jual madu Okey. Ni jual madu. Ni madu ni. Ni. Kalau nak cek madu hari Jumaat, ada sahabat kita jual. Apa dia tulis tu? Madu asli Tualang, Terengganu. Dijamin keasliannya. Fendi madu. Datang ke Surau Al-Qudus. Setiap hari Jumaat dia jual. Sambil jual kita boleh makan, kita boleh minum. Okey. Allah SWT. Kita jumpa lagi insya-Allah lain waktu. Terima kasih mana yang ada live. Sudah baca. Allah SWT. Okey, ni Pak ni jumpa Surau Al-Qudus. Allah SWT. Okey, jumpa lagi. Saya terpaksa yang live, saya dah masuk dalam. Ini suasana di dalam Surau Al-Qudus. Para jemaahnya akan menggunakan ruang-ruang solat kita. Di luar ada, di dalam pun ada. Hari ini kalau sekiranya tak ada, jadinya kita terus solat lah. Okay, kita jumpa lagi Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.